Okay guys, Ya. pagi di mana ini Pagi kan? sore. Di mana ini? Rik? Hari ini kita Mana dah? di Kawah Ijin. Kawah Ijen. Okey. Bisa Beres, nanti kita naik Laca. Hello, jadi sekarang kami in England. untuk mendaki dengan acara karena ingin rasa penasaran kita terlampiaskan. Pada hari ini sebelum kita memulai pendakian kita untuk anggota, untuk peserta. Hello, sekarang ni kami on the way ke puncak Kawah Ijen. Puncak Ijen. Yes. Jadi mungkin dalam baru nak pergi ke poin pertama. pos 1 Pos 1. Insya-Allah. lagi Lagi 5. lagi 5. Okey, jadi kita dah sampai pos yang kedua. Pos kedua. Pos 1 tadi kami terlepas. Kita baru 18 minit hiking. Jadi boleh terus tak sampai 1 km lagi. Semangat. Yo. Kami boleh terus lagi. Berapa? Baru 0.96. 18 minit aku. 0.96. Jadi boleh terus lagi. Tak ada masalah. Easy. Setakat ni pos 2 easy ya. Dia kata akan mula mencanak manjat. Kita tengok macam mana. Let's go. Okay, jadi kita dah sampai pos yang ketiga. Baru 23 minit. Tambah 18 meter. 180 meter. Pos yang ketiga. Kita dah dulu. Dia member kita. Member down. Bukan. Dia nak tunggu yang lain. Tapi yang lain tu. Okay. Mana ada mari. Okey. Mari. Let's go. Let's go. Berapa lagi? 3, 2. 3. Okey, jadi kita dah sampai pos yang kelima. Yang kelima. Okey. 50 minit kak. Nanti ya. 2 km. 2.2. Pos ke 6. 6 ah? Sekarang pos 5. Pos berapa? 5. Satu lagi. Ya, satu lagi. Ya. Kat situ ada surau, kat situ ada tandas gak. Lepas tu jual beli fighter kita Arif. Mas Ji. Izzat, Mukhlis. Mana si Fakih? Dah pergi tandas. Okey. Lancar. Okey, jadi kita dah sejam 12 minit, 2.56 km. Sikit lagi. Jom. Assalamualaikum. Jadi sekarang kami berada di pos 6 dengan catatan masa 1 jam 44 minit, 3.83 km. Jadi kami di pos 6, berhenti solat jap. Solat subuh. Bersama fighter sekalian. InsyaAllah. Ya, fighter. Ada satu lagi atas tu. Nanti lepas solat subuh kita lanjut. Okey, nantikan. Nampak? Nampak. Oh, tapi tak ni. Lagi letak atau kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pedas ke? Tak pedas pun. Oh ya. Berapa? Okey. Lapar bang. Ya, lapar bang. Enak bang. Mau bang? Enak Pak Mei. Buat 05 ni? 05. Kau makan? Kalau ingin dah makan Maggi sebelum SPM. Oh. Masa sikit. Try ya guys. Sedap ke? Dah ke? Oh. Bismillah. Baru sekarang 2 jam 6 minit. Baru 4 km. Sekarang dah sampai puncak. Nak tengok nak sampai ke Gayasan Penamat. Sikit je. Jom. Ya. Sekarang dah sampai puncak. Ini ya, menunggu sunrise. InsyaAllah. Baru je 2 jam 9 minit. Ramai orang baru sampai. Kita boleh tengok dah. Ya. Pulau. Semua je tak tangkap kan tadi. Cakap klenik. Habis. Sini tak ada kelung. Tangkap lah. Ya. Dah sampai dah nak sampai. Let's go. Tengok tu. Sampai di puncak. Alhamdulillah. Ingat Kita sampai kat sini sampai selesai juga. Berapa jam? 5 km. Berapa jam? 5.3 km. Berapa dia km? Berapa jam? 2 jam. 2 jam lebih lah. Juga lah. Betul. Betul juga. Tapi puas hati tak? Alright, jadi kita dah sampai ke puncak. Mana? Ni puncak lah bang. Ni kira puncak. Puncak. Kawah Ijen. Jadi agak lama juga. 2 jam lebih. Kawah tak gila. Ya. Kawah kat ni lah. Kawah sana. Okay, gunung. Kita apa? Gunung Kita dapat tengok view. Kalau tengok kat sini ramai orang. Ramai. Baru nampak view. Yeah. That's the view ya. That's the view. Look at that. Yeah. Let's go. Lawa kan? View dekat sini. Ni dekat puncak Kawah Ijen. Kira panggil gunung Kawah Ijen lah. Jadi kami dah sampai sini dalam masa 2 jam setengah juga. Dia 5 km je. Tapi naik tu sebab ramai. Subuh-subuh. Memang canak. Memang susah sikit. Tapi kami berjaya. Fighter kat sini. Pok Jah, adik dia Arif dapat biskut pula tu. Tanyak. Kat situ lawa. Gunung tu. Mana? Bos Ijak. Okay, jadi kita tengok bawah ni. Bawah ni adalah Kawah Ijen. Nak biskut. Tak. Nak naik sini tak senang. Kena training. Really hard. Bukan susah senang tau. Yang dapat naik ni memang power. Tak ramai boleh naik sini tau. Dapat nampak Lamborghini. Okay, tengok. Punya bahasa orang ni oi. Kena pakai mask sebenarnya. Tapi orang hebat tak pakai. 1, 2, 3. Video. Kejap ya.
Lepas tu zoom satu kat sana. Zoom satu kat sana. Tekanlah satu tu. Datang balik kat saya kau salim lah. Okay, sekarang Sufuk. Pakai ni pakai pisau. Oh tak, pakai bisi tu. Bisi yang yang panjang itu. Sufuk. Kegunaannya untuk buat apa? Sabun. 90. Saya orang gym. cepat je. Orang gym. Tak boleh. Tak boleh, nanti pakai. Hai. Paling. Citra. Okay guys, sekarang ni kami berada di puncak Gunung apa? Ijen. Kawah Ijen. Okey. Tengok kat dekat situ. Tu yang asal asapnya. Kawah ni berasal asapnya kat situ. Tu. Nampak tu. Jadi berasap lah tempat ni. Memang asap ni susah nak hilang. Kalau ada angin pun susah juga sebab asap tu keluar je. Tak habis. Tengok kat sini ni the view, the real view. Baik, let's go. Okay. Jadi kami dah sampai. Dah turun. Sekarang ni pos yang kedua. Lagi satu lagi. Kita akan sampai kat bawah. Dah. Jadi alhamdulillah kami lari. Bukan turun slow-slow tak. Turun punya laju. Orang bukan jalan guys, lari. Slow mo je. Kita orang sesusu. Penat je. Sekarang ni pos kedua. Pos 2, satu lagi. Satu lagi. 3. 2 ke 3? Cerita cinta. Okay, ni kita ada sandwich ke apa ni? Ada cheese. Tak, situasi dulu. Sekarang ni Situasi situasi. Okay, kita baru lepas habis turun bukit Ya. Jadi memang Gunung bukan bukit. Jadi lapar kita makan. Okay, ada roti, letak cheese. Telur Satu-satu dibuka. dengan apa ni? Ham. Ham. Ya ni. Okay, kita try jujur. Bismillah. Okay. Boleh lah. Jadi ratingnya Okay. biasa saja. Biasa lanjut. Air pula. Review air pula. Air lebih raya. Okey lah. Okey, boleh makan. Buat alas perut, okey lah. Sedap sangat tak juga. Tak sedap pun tak juga. Alright, lanjut. Lanjut.